Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to Afri Jamal channel. Mantap. Okay, seperti yang kau tengok dalam tajuk, itulah cerita dia. Dan aku, wife aku dan anak aku, kita orang semualah on the way nak pergi ke kedai motor tu, nak ambil ME yang kedua. Sebab apa ME kedua? Nanti kau tengok. Actually ni tahun pertama aku untuk tahun 2026 ni. First achievement aku, iaitu beli motor baru lah. Dan aku pun dah kumpul lebih kurang 5 ke 6 bulan untuk beli cash. Sebab aku tak nak buat loan. Sebabnya satu, sebab motor tu tak adalah mahal sangat, bawah 10,000. Yang kedua, aku tak nak tambah komitmen. So aku ada duit baru aku beli, tak ada duit aku tak beli lah. Aku tak nak lah hutang-hutang ni, dah letih lah. Kereta ni pun tak boleh bayar lagi. Aku pun memang niat nak upgrade motor daripada motor biasa kepada motor yang CC besar sikit lah. Aku pun dah siap-siap lah ni sebenarnya. Tunggu wife aku apa kan, lambat sangat. Inilah dia helmet baru aku. Aku dah beli awal tau, bulan 6 macam tu aku dah beli. So ni lah helmet dia. Ni nak kata mahal sangat pun tak juga, murah sangat pun tak juga. Tapi inilah sebab aku suka helmet ni. Helmet full face satu. Lepas tu dia carbon fiber. Korang tengok dia carbon fiber, original carbon fiber, brand Zeus. Wah, temat je. A few moments later. Okay guys, alhamdulillah dah sampai. Inilah kedai dia, ICT Motor World Shah Alam. Aku first time datang kedai ni, macam-macam motor nampak. Tapi masa tu aku memang dah aim nak ambil NMAX. Cuma tak ada rezeki lah, mahal sangat lah. 13,000 kot, 13,800. Tu tak masuk dengan rotan insurans lagi. Jadi aku ambil yang berpatutan je lah. Sebelum tu kita pergi buat payment dulu. Aku ada lagi separuh lagi nak habiskan bayar terus ni. Itu kena bayar berapa ribu ni, nak bayar habis lah. Jom. A few moments later. Okay geng, aku dah settle buat payment, habis lah. Cuma tinggal ambil motor, tapi motor pun tak nampak lagi. Sebab orang yang in charge aku ni, dia tak sampai lagi. Tak tahu ada day ke kan. Kita tengok dulu lah motor yang ada. Ni ada BMW, ni Ducati V4S. Dah macam harga kereta lah. Ni motor H2, lama lah ni. Aku tengok daripada aku sampai bulan berapa itu, bulan 9 pun tak terjual lagi. Wey, S-Max 27,500. Ni ada NMAX ni V2 kot, tak silap tu V2. Ni NVX pun ada, second hand lah tapi. Harley Davidson geng. Lawa tu. Okay guys, aku dah nampak dah motor aku. Tu dia, cantiknya. Ni lah aku cakap ME kedua ni. Aku dah transfer nombor plate kereta ke sini lah. Kalau dari tepi korang tengok macam NVX kan. Ni lah NVX versi China. Ni aku rasa macam nak kena unboxing kat sini je. Sebab plastik-plastik ni dengan side mirror ni, nanti macam nak tengok kan, tengok jalan. So sekarang dia tengah pasang bateri. Baru nak pasang bateri. Nanti kita tengok mileage dia. Sebab dia kata kedai dapat motor ni, dia terus masuk dekat tempat simpan. Sebab yang untuk showroomnya dah ada. So ni aku harap mileage dia rendah lah. Probably 1 kilometer je ke, kosong ke. Harapnya macam tu lah. Okay geng, yang kedai ni dah tolong buka kan. So aku tak payah buat unboxing lah. Terus bawa balik je lah. Okay bang Okay, terbaik. Terbaik je, minyak 2 bang. Minyak 2 terbaik. Ini baru okey. Lalu gede-gede ni dapat 2 bang. Okey lah. Oh, mileage pun kosong lagi Kosong lah. Terbaik lah. Memang baru Dah settle deliver kat aku, dah ambil gambar apa. So jomlah kita bawa balik. Aku pun nak isi minyak ni. Okay guys, alhamdulillah aku dah sampai rumah. So inilah motor dia, QJ AX200S.
On the way balik tadi aku dah isi minyak dalam RM10 lebih. Mungkin sebab kedai tu dah tolong isi minyak kan separuh. So dapat separuh lah. Tapi full tank dia dia kata dalam 10 liter. Kalau 1 liter RM2 mungkin dalam RM20 lah untuk full tank. Tapi aku dengar cerita motor ni boleh pergi dalam 400.5 ke 500 km satu kali isi. Cuma kita belum dapat pastikan betul ke tak. Nanti tu aku akan buat test untuk next video, okay? Sebab apa aku beli motor ni instead aku beli NMAX ke NVX ke atau motor-motor lain lah. First kali adalah sebab murah lah. Murah geng, 8,600 tak adalah murah. Dia okey lah berbanding dengan kau beli NMAX, NVX harga belas-belas ribu. Yang ni harga 8,600 kau boleh dapat dah. Ini on the road tau, sekali dengan road tax insurance 8,600. Tak masuk dengan aku tukar number plate ni lah. Kau tukar tu dah lain lah harga dia. Lagipun kalau nak banding dengan jenama lain, yang ni bawah 10k korang dapat macam-macam. Dapat ni nampak dual ABS depan belakang ni. Lepas tu dapat 4 valve. Ini aku tak tahu apa benda. Lepas tu dia ada traction control. Yang ni untuk tayar spin belakang tu lah, kalau masuk air ke licin ke macam tu lah. Yang kedua adalah saiz dia. Kalau korang tengok saiz dia memang besar lah. Aku masa pergi ICT Motor World tu, aku ada juga naik-naik motor lain. Cumanya motor ni aku tengok memang luas lah. Bini aku pun boleh, anak aku pun boleh. So memang sesuai lah untuk aku yang nak pergi kerja ke, nak pergi ride ke, nak pergi makan ke, pergi mana-mana lah. So memang sesuai untuk 3 orang lah. Sebenarnya 2 orang, tapi 3 orang untuk jalan dekat-dekat ni okey lah. Okey guys, sebab ketiga aku suka motor ni adalah sebab dia dah complete set. Sebab apa complete set? Sebab korang tengok dia punya monoshock ni, dia dah ada pump. Lepas tu dia punya rim semua okey. Tak ada nak tukar-tukar apa. Kalau tambah tu tengok dulu. Kalau aku gatal lengan aku tambah lah. Aku tak tahu nak tambah apa kan. Mungkin tambah box belakang ke kan, nak bagi lagi luas ke. Itu terpulang lah. Tapi itulah, pada aku dia dah complete lah. Dia dah ada semua sistem-sistem semua dah lengkap. Cuma mungkin dia punya material lah, dia punya ni mungkin murah punya. Ni aku tengok pun ni murah punya lah. Dia macam asal ada. Tapi pada aku okey lah, boleh buat pergi kerja okey. Pada aku pun tak ada apa nak komplain sangat lah dengan harga ni. Pada aku berbaloi lah. So itu je lah video aku berkenaan dengan unboxing motor ni, iaitu achievement aku pada tahun 2026 dan kenapa aku pilih motor ni berbanding dengan motor lain. Dan aku doakan kepada korang yang ada impian apa-apalah korang nak beli achievement korang pada tahun ni, semoga dipermudahkan dan dapat juga beli tahun ni. Tak kisahlah motor ke, kereta ke, rumah ke, tak kisah lah. Yang penting ada usaha, doa, tawakal. Okay, itu je daripada aku. Sekian, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe guys.